Langkawi ada 120 buah pulau. Hari ini kita nak jelajah Pulau Gua. Pulau Gua ni adalah sebuah pulau kecil yang terletak di hujung timur Laut Pulau Langkawi, dekat dengan kawasan Tanjung Ru dan sebahagian daripada Langkawi UNESCO Global Geopark. Pulau ni terkenal dengan formasi batuan kapok yang dramatik, gua-gua purba dan juga biodiversiti yang kaya. Tarikan utama di Pulau Gua ni semestinya adalah gua kapok purba. Pulau ni ada rangkaian gua dengan formasi stalaktit dan juga stalagmit yang terbentuk selama berjuta-juta tahun. Kemudian ada biodiversiti dan hidupan liar. Pulau Gua ni juga merupakan destinasi popular untuk aktiviti memerhati burung macam burung raja udang, burung enggang dan juga burung lang. Hampa juga boleh jumpa biawak dan macam-macam haiwan kecil lain. Satu lagi nak habaq dekat hampa, mestilah tentang keindahan marin dia. Perairan di sekeliling Pulau Gua ni sangat jernih. Sesuai sangat untuk aktiviti snorkeling, menyelam, bagi yang nak tengok terumbu karang dan macam-macam spesies ikan. Satu lagi, kalau untuk aktiviti ayak, pengunjung boleh juga berkayak di sekeliling pulau ni. Bila dah berkayak sekeliling pulau, bolehlah teroka garis pantai dan teluk-teluk yang tersembunyi. Langkawi, pemata Kedah.